سنة ثانية ما شاء الله أنت سنة أولى ما شاء الله. يا تفضل يا أخي. السلام عليكم يا أخ. يا السلام عليكم يا أخي. Waalaikumsalam ya akhi. ما اسمك يا أخي؟ يا اسمك يا ما أخي. اسمك ما اسمك يا أخي؟ يا أخي. لا يدوم kita أخي 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 أخي. أختي إن شاء الله semoga lidah awak lidah harap. Amin. Ya. Orang masa dia lah orang driver. Amin. Salah dia. Lidah pelik. Baru mau belajar racing. يا اسمك يا أخي. Lidah. Ma apa? Ma. Ismu nama. Ma ismu awak ki. Ma ismu ki. يا اسمك Ma ismuki. Ma ismuki ya ukhti. Kokoh, gila. Kita nampak. Okay, Ma. Masuk. Dia ada penonton apa? ما اسمك يا أخي؟ Ismi Aish. Wa akhi. Ma ismuka ya ukhi. Ya akhi. Ma ismuka ya akhi. Ismi. اسمي أنس. Nah. Hanya. Ayo dia. ما أبو Ma ismu. ما اسمه أبو Ya ukhti. يا أخي. Ismu Abi Ramzan. Ma ismuka Abu. Ma ismu abuka. اسمه أبي حسني عهد. Nah. Hanya Hanya mau. mau. ما اسمه أمك. Nah. Ismu Umi Masita. Ma ismu umuka. اسمي أمي أسمع. Yes. Okey, boleh start mula. Sekarang. Bismillah. Okey, bismillah. Susah kau anak-anak pada kasih aku. Dah. Kau nampak? Tak ada orang. Kita pak orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Uki. Waalaikumsalam ya akhi. Assalamualaikum ya ukhti. Assalamualaikum ya Uki. Yes. Waalaikumsalam ya akhi. Ma ismuki ya Uki. Ya ukhti. Ya Uki. Ismi Aish. Ma ismuka ya akhi. Ismi Anas. Ma ismu abuka ya. Aku ya Aish. Abuki ya. Ismu Abi Ramzan. Ma ismuka. Ismu abuka. Ismu Abi. Nasaraf dekat. Nasaraf Ya. ngomong. Ma ismu Umuki ya. Ismu Umi Masita. Ma ismu umuka ya akhi. Ismu Umi Asma. Dan syaraf. Aish, apa perasaan awak bila Syarafna. awak boleh bertutur dalam bahasa Arab? Tahu rasa apa? Apa cerita perasaan awak? Saya masih happy. Tapi dalam masa yang sama saya bergetar. Kayak cek pun. Awak getar sebab dia jantai ke? Awak getar sebab orang dia kelih? Sebab yang besar betul ya Audi. Okey, awak bayangkan kalau Rasulullah tengok awak kecil Arab, dia suka tak? Awak rasa Allah tengok awak tak sekarang? Awak rasa Allah suka tak awak cakap Arab? Awak cuba bayangkan awak cakap dengan Allah. Ya Rabbi, أنا أمامك الآن أشتاق إليك حبا كثيرا. يا ربي ساعدني، أنا أحتاج إلى رضاك وأتمنى حبك. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك
warzuqni a'mal alladhi yuqarribuni ilaik. Sa'idni ya Rabbi. Awak rasa tak kalau awak cakap, wahai Tuhanku, aku cinta padamu, adakah kau menerima cintaku? Dalam kita berbicara dengan Allah, kita akan rasa satu aura yang sangat menyedihkan. Faham kan? Boleh lihat air mata yang berlinangan di mata Aish. Saya doakan insya-Allah Aish mau datang sini bukan mau nak ziarah saja Aish. Mau nak cakap dekat Aish, ma ajmalal kalam dalam Al-Arabi Aish. Alangkah indahnya Aish kalau kita boleh bertutur dalam bahasa Allah. Dan betapa sedihnya Allah dan Rasulullah. Kalian bersyahadah dengan syahadah Allah dan Rasul, tapi kalian memperlebihkan bahasa Inggris melebihi bahasa Allah. Kembalilah anak-anak, kita sudah berada di pengakhir zaman. Kita memerlukan jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Allah. Kita mengucap waktu kita nak meninggal, kita tak kata God, I love you, tapi kita kata La ilaha illallah. Boleh? Syukran Aish. Syukran anak-anak. Okey, bismillah. Sebab kena faham betul-betul grammar. Kalau kita tak faham kawaid ni, setinggi mana pun awak belajar. Ramai pelajar balik Mesir tak bercakap Arab, ramai pelajar balik daripada negara Arab tak bercakap Arab. Sebab Allah tak pilih dia untuk bertutur dalam bahasa Arab. Faham? Ikut mana? Ikut mau. Ana Tabi Nahnu Na Tabuna Anta Ka Kitabuka Anti Ki Kitabuki Antaka Antiki Anai Nanuna Antaka Antiki Antuma Kuma Jadi kalau dua, dia dua, dia kuma. Ma ismukuma. Ma ismukuma. Kalau seorang, what is your name? Ya. Kalau dua pun, what is your name? Kalau ramai pun, what is your name? What is this? Arab tak? Ma ismuki. Kalau dua, ma ismukuma. Kalau ramai, ma ismukunna. Ma ismuka. Ma ismukuma. Ma ismukum. Boleh? Anai Nanuna Antaka Antiki Antuma Kuma Antum Kum Antuna Kuna. Saya suka undur belakang. Saya tak start dari luar. Sebab kita nak bercakap. Kalau bercakap, kita kena faham ganti nama pertama dan kedua. Faham? Ma ismuka. Ma ismu qaryatuka. Ma hiwayatuka. Ma hiwayatuki. Ma amaluki fi mustaqbal. Dah. Huwa hu. Yaha. Apa nama dia? Ma ismuhu. Apa nama dia? Ma ismuha. Saya tak bercakap dengan dia. Saya tanya awak apa nama dia? Ma ismuha. What is her name? What is his name? Ya ke? His name. Her name. His name. Betul? Saya bercakap dengan awak. What is your name? What is her name? What is your name? What is his name? Boleh? Betul ke tu? Saya broker sikit Inggeris. Tak tahu kenapa. Belajarlah bahasa Inggeris. Itu golek tak nak masuk kepada saya. Okay. Home. Hona. Ma ismu home. Ma ismu hona. Boleh? Ya. Anai nahnuna. Antaka antiki
kena? Antaka antiki. Antuma kuma. Kaki kuma. Kom. Kena. Kom. Kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Boleh. Huha. Huma. Hom kena. Huha huma. Hom kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Huha huma. Hom kena. Okey, boleh. Ana. Awak kata dia punya ganti nama dia, saya sebut. Ana. Nanu. Ka. Anta. Anti. Antuma. Antum. Antena. Hua. Ya. Hom. Kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Hu ha huma. Hom kena. Ina kaki kuma. Kom kena. Hu ha huma. Hom kena. Huwahu kitabu. Okey, versi di mana? Tajuk ni.